Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak add group mengikut kawasan yang kita fokus. Okay, so caranya adalah okay, you kena pergi ke sini. Okay, sini tau. Okay, lepas tu you mesti cari group. You mesti cari group ni, tekan group, and then you tekan sini your group. Okay, and then you tengok macam ni kan. Okay, you join, pergi ke sini 75k ni, tekan. You nampak kat sini kan, member ni kan, member ni you tekan. Okay, lepas tu you boleh add. Nampak tak, ni ada button add. Tekan je. Kat bawah ni pun ada. Tekan je. Kan. Tekan je. Kan. Kalau macam ni dari Jakarta dulu tak payahlah tekan. Kan. Macam ni kan, Jasim, Melaka, macam ni. Boleh lah. Kan. Okay, tekan je. Korang tengok jugalah gambar lah kan. Kalau gambar macam pelik-pelik je kan. Contoh macam ni kan, ni contoh macam ni kan, tak payahlah join. Jennifer Jen ni tak adalah kan. Hati kuping ni tak payahlah. Aduh, hai merepek je. Okay, kan. So ada 5 hati ni mungkin boleh kan. Korang tahulah, mungkin dia ada kan, ada ni nak kena apa, ada potensi untuk membeli contoh kan. Contoh. Okay, masa tu dah tak boleh dah add kawan dah tak boleh. Okay, so tekan OK je. Okay, so nanti bila dah boleh you add lagi. Okay, so itu sahaja daripada Coach. Bye. Assalamualaikum.